nama Andros saya merupakan pengarah Madi Negeri Sarawak. Core business kita adalah membuat penyelidikan dalam bidang pertanian, makanan dan juga industri asas tani. Selain daripada membuat pendidikan, Madi juga berperanan dalam memindahkan teknologi dan membangunkan usahawan. Salah satu daripada program kita adalah program pembangunan usahawan, di mana kita akan membangunkan usahawan untuk meningkatkan kapasiti usahawan ke tahap yang lebih tinggi. Puan Kansa merupakan salah satu contoh usahawan yang baiklah. Dari dulu dia dah mula berminat dalam bidang cendawan ni, sekarang dah mula menjual bongkar cendawan. Jadi untuk mencapai tahap seperti Puan Kina ini memerlukan pengalaman dan juga usaha yang gigih lah. Dan selain daripada itu juga Puan Kina ini pun banyak merujuk kepada Madi lah untuk berbincang dan merancang apa yang dia nak perkembangkan dalam industri cendawan beliau lah. Mengikut statistik daripada Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, cendawan merupakan salah satu produk ataupun tanaman yang bernilai tinggi. Kalau ikutkan pada tahun 2019, Malaysia menghasilkan lebih kurang 8.9 ribu tan metrik cendawan. Tetapi kalau kita lihat di Sarawak, kita kekurangan pengusaha-pengusaha cendawan segar. Dengan adanya usahawan-usahawan seperti Puan Kansa ni, dia boleh mengembangkan lagi perniagaan dia ke seluruh pelosok negeri, dan selain daripada itu juga menggalakkan lagi ramai orang ataupun golongan muda untuk mencebur diri dalam bidang cendawan ini lah. Kita merancang supaya usahawan kita ini, Puan Kansa, dapat menanam ataupun mengeluarkan varieti-varieti cendawan yang lain lah, seperti Ganoderma dan sebagainya lah. Selain pada itu juga kita juga mengharapkan Puan Kina juga dapat mempelbagaikan produk-produk daripada cendawan lah, seperti produk sos cili daripada cendawan dan juga produk cendawan goreng sejuk beku lah, untuk lagi menambahkan varieti. Dan selain pada itu juga, dengan adanya produk ini dapat meluaskan lagi pasaran beliau lah. Cabaran saya sebagai seorang usahawan, contohnya kadang-kadang kita tak muat rumah untuk menyimpan bongkar cendawan. Sebab pernah satu kali dalam jumlah yang sangat banyak, kita tak ada tempat nak simpan. Sebab dia mesti matang baru kita dapat hantar. Dan untuk bersaing tu, kita tak pernah bersaing. Kita cuma buat yang apa yang kita mampu. Bersaing dengan diri sendirilah kita ni. Yang penting jadi usahawan kena bersabar. Sabar, tabah perlu. Jangan mudah putus asa. Kadang-kadang kita ada juga part kita alah macam ni kan, tapi kita sabar. Tapi rezeki itu sentiasa ada. Kalau kita ada sesuatu ilmu, memang agak mudah kita untuk mencebur diri dalam sesuatu bidang, termasuklah dalam industri cendawan. Jadi kalau kita tidak berilmu, ia akan merugikan kita dari segi hasil yang kita dapat mungkin tidak bertepatan dengan kaedah yang kita gunakan. Jadi kalau kita ada masalah ataupun keinginan untuk menceburi satu bidang, kita perlulah belajar menuntut ilmu. Nama
Nama saya Anwar bin Ali, berasal dari Kuching, Sarawak. Saya dah terlibat dalam bidang masakan ini berpuluhan tahun. Saya suka guna cendawan tiram ni sebab senang didapati. Satu lagi organik, dan banyak-banyak zat lah yang kita dapat. Kalau kita masak, kita buat sup, sedap sekali, very creamy lah, sedap, betul-betul sedap. Kita boleh buatlah masakan ni apa sajalah kalau kita boleh masak. Tapi kalau tak boleh masak pun, kalau kita buat sup pun senang lah, ringkas sekali. Kita rebus esok, simpan bawang sikit-sikit, apalah yang kita nak simpankan dengan cita rasa kita sendiri ya. Satu sebabnya saya guna cendawan tiram ni untuk menyokong pengusaha-pengusaha cendawan tiram yang sedia ada di sini. Bikin cendawan, kita boleh majukan kita Sarawak punya ekonomi. Kebanyakan market sudah Sarawak kita kecil sini, Elia dan Sipu punya Elia dan banyak sudah buka. Dan saya pun berharaplah kebanyakan orang untuk menanam di cendawan. Jadi saya berharap juga dengan adanya perkembangan digital, teknologi digital, jadi kita akan dapat menarik lebih ramai golongan muda lah untuk mencebur diri dalam bidang pengeluaran cendawan ini. Terutamanya saya pesankan kepada wanita, jangan mudah putus asa. Kadang-kadang kita memang dari bawah, tapi ada juga kita dari atas. Sabar paling penting sebagai usahawan.